di pam minyak selama lebih kurang 6 bulan. Kita ni ada capability tu, saya pernah jaga tu, masuk kerja 6 pagi tu sampai pukul 10 je kat luar tu kita dah bermain duit dengan sebanyak 10,000, 20,000 tu dah biasa. Masa zaman tu kan Tak gelap mata. Pegang duit. tak lagi. Saya pernah jumpa satu orang tu, saya ingatlah pengalaman saya tak boleh lupa bila kita jumpa orang yang lebih berusia daripada kita dan kita berjumpa dengan dia, kita bercakap pasal kewangan. Memang dia gelakkan kita. Kita kena bermula dengan orang luar yang kita tak kenal. Sebab orang luar tu dia biasanya tidak akan memperkecilkan kita. Tapi kalau kawan-kawan ni lebih banyak yang akan membunuh kita untuk ke depan. Itu sebenarnya. Sebab dia akan tengok dia gelak-gelak, dia main-main kan. Itu Dia kenal berlaku. kita Dia kenal kat kita kan. Takut kita down lah. Saya rasa sikit lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Kisah Kita, Legasi Kita, sebuah sembang santai yang dulu-dulu kali diadakan. Saya, Liana, hos anda pada hari ini. Dalam episod kali ini, kita akan menyelami satu topik yang semakin relevan dalam era pemotongan bajet dan desakan kelestarian kewangan, iaitu penjanaan pendapatan di perpustakaan. Kalau kita lihat kebelakangan ini, sama ada di institusi awam ataupun universiti, banyak perpustakaan berhadapan dengan realiti penurunan bajet dan juga mereka kena berdikari dari segi sumber kewangan. Dan perpustakaan bukan lagi sekadar menerima dana atau memperuntukkan, tapi mereka kena bergiat aktif dalam memastikan operasi perpustakaan kekal relevan dan berdaya tahan. Maka timbul persoalan penting. Bagaimana perpustakaan nak menjana pendapatan? Adakah ianya realiti ataupun mimpi? Okay, bersama-sama kita pada hari ini adalah dua jejaka pustakawan dari Perpustakaan Tun Sri Danang, Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu Encik Muhammad Rajab Terlimnik, Ketua Unit Penjanaan Kewangan, dan juga mantan Ketua Unit yang sama, iaitu Encik Syamsuddin Ibrahim yang lebih mesra dikenali sebagai Encik Syam. Terima kasih kerana datang pada hari ini ke podcast ini, dan kita akan kupas bagaimana pengalaman, cabaran dan strategi penjanaan pendapatan di perpustakaan. Okey. Saya difahamkan Encik Syamsuddin mantan ketua penjanaan kewangan yang pertama di perpustakaan UKM. Apakah sejarahnya pertubuhannya unit ini? Okey, terima kasih. Pertama saya rasa sangat seronok Cik Ajak dapat sama-sama dengan Puan Liana pagi ni. Topik yang menarik tahniah saya ucapkan. Saya excited. Kan. Alright, balik pada soalan penubuhan unit penjanaan 2016. Sebelum pada itu sebenarnya unit penjanaan ini kita tak ada lagi, kita bergerak secara jawatankuasa. Kalau Puan Liana masih ingat, Cik Ajak pun masih ingat. 2015 macam tu. Mantan Chancellor UKM Tan Sri Nur Ghazali beliau telah initiatekan apa yang dipanggil bidang keberhasilan strategi ataupun utama universiti KRA 5. Kan spesifiknya KRA 5 tu ialah tentang penjanaan kewangan. Jadi saya alhamdulillah jadi pengerusi lah. Allah beri peluang untuk jadi pengerusi. Bersama-sama dengan saya ada Encik Azmi, ada Encik Syarudin, ramai lagi lah rakan-rakan yang memang kita belajar buat unit penjanaan ini ataupun kerja-kerja penjanaan ini secara learning by doing lah. Bila kita buat baru kita belajar. Banyak cabaran, ingat. Yang tu dulu kot saya kongsikan. Ya. Okey. Terusnya Encik Rajak okay. Sebelum ni kalau saya ingat Encik Rajak di unit cataloging, unit perkatalogan, unit pengurusan pelanggan. Ya, lepas betul. tu jadi ketua pula unit penjanaan kewangan. Apa perasaan dapat kena memikul tugas di unit ini? Sebenarnya saya mula bertukar ke unit penjanaan kewangan ni pada tahun 2020 lah. Tapi pada masa itu saya bukan ketua lagi. Maksudnya ketua kedua tu adalah Puan Siti Asmani Azhar. Okey, pada tahun Puan 2020 Siti tu belum lagi. Tahu terus kan. Adalah Puan Asmani Azhar. Tapi kalau pada tahun 2020 tu kita rasa tak adalah debaran sangat sebab kita masih ada lagi ketua kan. Betul. Dan pada waktu itu pun memang dah ada tim di situ. Cumanya kalau jadi ketua 2023 lah pada masa tu,
kerana unit jurnal dan juga unit penjanaan kewangan tu dipecahkan. Bila dipecahkan, Maksudnya 2 unit. Cik Syam pun sama juga. 2 Betul. unit masa tu. Kan? Bukan semata-mata unit penjanaan kewangan sahaja. Ya, multitasking lah kita je. betul memang multitasking. Ni jenis kena jaga unit penjanaan kan. Ya betul. Jadi pada 2020 tu bila dipecahkan, maksudnya unit jurnal tu dibawa ke atas ke perolehan. Unit penjanaan kewangan tu ditinggalkan sendirian. Time tu barulah dilantiklah oleh Cik Rohaya. Tapi lantikan tu pun memang quite terkejut sebenarnya sebab diumumkan masa perhimpunan kaki tangan. Dan saya sendiri pun tak tahu. Dan kebetulan pada waktu tu saya datang agak lambat. Sampai-sampai orang terus tepuk tangan, tahniah. Saya ingatkan tahniah apa, rupanya jadi ketua unit penjanaan kewangan kan. Jadi memang agak tergamam lah sebenarnya kan. Dan terkejut dan time tu pun kita pun tak ada, staff ada seorang je. So saya rasa mula-mula tu perasaan tu bercampur bau lah. Tergamam dan juga tak pastilah boleh lakukan ke tidak kan. Saya rasa setakat tu je lah kot. Okay, kalau saya boleh patah balik berapa orang masa tu bertugas di unit penjanaan kewangan ni Cik Syam? Okay. Unit penjanaan kewangan macam Cik Ajak sebut tadi tu, kita kerja memang multitasking, ada 2 unit berbeza kan. Unit penjanaan kewangan selepas kita tubuhkan 2016, jawatankuasa yang saya sebut tadi KRA 5 tu dia bubar lah maksudnya kan. Jadi yang tinggal tu kami bertiga saja, saya, Encik Faiz now dekat Pedal, dan juga Puan Atikah. Uniknya unit penjanaan ni pada masa tu saya memang pilih bakat yang saya nak. Maksud kata kalau nak betul saya nak kena jaga unit penjanaan aja, saya nak orang ni dengan saya. Jadi pada masa tu kalau rakan-rakan masih ingat, Encik Faiz dekat Patma okay. Kan, Puan Nur Atikah ni dekat, tak silap saya, unit katalog. Di atas lah perolehan katalog begitu. Jadi saya kata kepada pengurusan universiti, library, tolong beri saya 2 orang ini. Baru saya boleh gerakkan unit penjanaan kewangan. Kenapa Cik Syam pilih? Alright. Saya rasa mencabarnya unit penjanaan kewangan ialah kita nak kena jumpa orang kan. Kena jumpa orang, lepas tu kita kena buat kerja laju. Jadi kita pun di luar jangka. Kadang-kadang kita jumpa orang ni, dia minta kita benda-benda yang kita tak ready. Contoh awak nak pergi jumpa katakan donor, penderma untuk naik taraf ruang. Awak perlu pelan lantai, awak perlu design, awak perlu brochure, awak perlu offering dan sebagainya. Benda-benda macam tu kadang-kadang kita kena ada sebelum kita pergi. Dan temu janji dengan orang macam ni dia bukan lagi sebulan, no. Kadang-kadang dia kata kami nak jumpa you malam sekarang, boleh datang tak? Jadi saya kena orang yang kena kerja dengan saya laju dan juga boleh cope benda-benda macam ni. Ya. Betul. Okey. Kalau Cik Ajak pula, kalau Cik Syam tengoklah kriteria yang Cik Ajak ada untuk jadi ketua. Soalan ni untuk saya kan Cik Ajak? Untuk Cik Syam. Okay. Apakah trait yang macam Cik Ajak ni sesuai? Tiba-tiba dia lantik kan? Okay. Ajak kena cerita kot pengalaman dia. Ajak dulu pernah jual insurans ke? Kot lah. Cerita sikit kot. Saya sebenarnya kalau saya bagi Ajak jawab secara kot. formal lah ya. Secara formal untuk bidang berkaitan dengan penjanaan kewangan kita tak ada lah. Sebab memang daripada dulu SPM tu saya ambil otomotif, aliran vocational. Lepas tu bila ke diploma tu memang diploma saya buat diploma in information management, maksud dalam bidang perpustakaan. Lepas tu bila saya bekerja di Mardi tu memang saya buat secara luar jarak jauh lah, out campus selama 6 tahun setengah untuk degree dan master tu memang bidang library science lah. Tak ambil elektif marketing ke? Tak ada, memang ke? tiada. Memang tak ada apa-apa. Tapi kalau nak dikatakan orang kata trade dalam bidang penjanaan ni, mungkin kalau ikut kena kecil tu saya ada beradik ramai 14 orang. 14 orang? 14 orang memang ada beradik ramai. Jadi daripada kecil tu memang dulu Ajak nombor apa Ajak? Saya nombor 10. Nombor 10. Jadi kecil tu dulu mak saya jual satu mak lah. Jual satu mak satu ayah. tak sempat 2 mak. Jadi masa kecil tu mak saya tu jual aiskrim. Jual aiskrim dan juga jual kuih wadi. Kuih wadi tu. Jadi kuih wadi tu memang sampai sekarang saya suka. Sebab tu kalau saya pergi tu dengan Cik Arim memang cari kuih wadi je dekat mamak tu kan. Tapi saya jual di sekolah tu masa tu kan. Masa tu Ajak darjah berapa? Sekolah rendah. Dalam darjah 2, darjah 3 begitu kita dah asas sejak kecil lah. Kita memang jual aiskrim, jual kuih wadi. Tapi kadang-kadang environment tu pun memupuk kan. Jadi kita menjadi macam tu. Lepas tu saya ingat habis daripada diploma tu saya pernah bekerja di pam minyak selama
lebih kurang 6 bulan. Jadi 6 bulan tu, time tu dulu pam minyak tu bukan macam sekarang. Sekarang ni dia bayar kat cashier dalam. Dulu dia bayar kat kita, cashier kat luar. Dan memang sebab kita ni ada capability tu, saya pernah jaga tu, masuk kerja 6 pagi tu sampai pukul 10 je kat luar tu kita dah bermain duit dengan sebanyak 10,000, 20,000 tu dah biasa. Masa zaman tu kan Tak gelap mata. pegang duit. tak gelap mata. Tak gelap Memang mata, trade honesty tu memang berjaya dikekalkan lah kan. Lepas Integrity. Integrity. dalam masa tu juga sebenarnya saya pernah juga dulu, sebab abang saya dulu buat insurans. Jadi saya pernah buat insurans selama 2 tahun. Dan saya ingat lagi saya pernah jumpa satu orang tu. Saya ingatlah pengalaman saya tak boleh lupa bila kita jumpa orang yang lebih berusia daripada kita, dan kita berjumpa dengan dia, kita bercakap pasal kewangan. Memang dia gelakkan kita. Jadi dia ajar kita untuk bermuka tebal. Itu traitnya antaranya lah kan. Lepas tu selain daripada itulah, memang kalau saya rasa kawan-kawan pun tahu kan, kita pun ada terlibat dengan emas, dengan kripto. Jadi kita bila kita dah biasa main dengan benda-benda tu dan kita dah biasa berjumpa dengan orang, saya rasa benda tu jadi dipupuk daripada kecil, dia jadi semula jadi. Dia memang bukannya, dia tak semula jadilah sebenarnya, kita kena pupuk dan kita kena buang benda-benda malu tu, baru kita boleh buat untuk berjumpa dengan orang. Okay. Menarik kan? Wow. Buang malu itu ya. Ya, nampaknya lama lagi kat perjalanan ni. Sebab biasanya kan kawan ni berkenal dengan orang yang pasif, introvert, tak banyak cakap, baca buku je kan. Jadinya Are you sure? macam saya pun nak berjumpa orang pun segan. Macam Cik Jani dia dah biasa lah. Social skill tu dah ada lah maksudnya. Cik Syam juga begitu ya. Saya mungkin boleh bagi tip kot. Sebenarnya kalau nak bermula dalam bidang ini, kalau kita nak menjual ke apa-apa, jangan bermula dengan kawan-kawan. Kawan-kawan sebenarnya membunuh kita punya skill tu. Kita kena bermula dengan orang luar yang kita tak kenal. Sebab orang luar tu dia biasanya tidak akan memperkecilkan kita. Tapi kalau kawan-kawan ni lebih banyak yang akan membunuh kita untuk ke depan. Itu sebenarnya. Sebab dia akan tengok, dia gelak-gelak, dia main-main kan. Itu Dia kenal berlaku. kita Dia kenal kat kita kan. Takut kita down lah. Saya rasa sikit lah. sebagai contoh lah, paling mudah tu kalau kita buat, contoh kita nak mohon potongkan gaji untuk tamu derma. Kalau kita minta dengan kawan tu, saya rasa Cik Syam pun saya rasa sampai kena block pun ada tu. Itu lebih susah sebenarnya daripada kita berjumpa dengan orang luar. Betul. Ya. Okay, menarik. Jadinya kita saya pun tak pernah dengar cerita ni. Ya betul. Untold story ya. Untold story. Cerita betul Ya, cerita betul. Tak sempat baca skrip lah. Terlepas ni kalau nak cari bakat-bakat pelapis Cik Rajak, kena tapis dulu lah kan. Sebab tak semua orang boleh. Ini berat unit penjanaan kewangan ya. Ni kalau nak cari bakat-bakat pelapis Cik Rajak, kena tapis dulu lah kan. Sebab tak semua orang boleh. Ini berat unit penjanaan kewangan ya. Saya setuju. Kalau betul kita nak ada sustainability, kelestarian kepada unit ataupun usaha ini, memang kena cari talent yang betul. Macam Cik Ajak sebut tadi, benda-benda macam ini saya rasa kita tak nampak dalam resume. Kan? Kita kena go for talent yang kita lihat dan apakah bidang kerja yang memang nak bagi dia. Saya nak bagi kredit yang banyak lah kepada rakan saya Encik Faiz dan juga Puan Atikah waktu awal kita buat unit penjanaan. Puan Atikah ni specialnya saya rasa beliau ada kemahiran untuk design. Bagi contoh design untuk reka bentuk ruang. Dia ada basic, ada sijil drawing, architect drawing, punya AutoCAD semua lah. Kemahiran macam tu kan. Jadi kita bagi dia job untuk hasilkan apakah ruang baru yang nak naik taraf tu. Jadi beliau boleh buat daripada drawing yang asas sampai ke brochure, sampai kepada video dan sebagainya. Cik Atika pembantu pustakawan ya? Pada masa itu dia membantu. Now dia dah berada dekat JKR. Dia dah jadi background seni bina. Saya faham begitu. Jadi itu contoh kan. Kita kena pastikan bakat yang betul dalam unit kita, kerana kerja ni bukan sembarangan. Itu yang saya nak sampaikan. Ya betul, saya sokong. Okay. Jadi kalau saya boleh tambah, untuk mencari contohnya lah pembantu pustakawan, tak semestinya background library sahaja yang kita ambil kan. Kita ambil juga background marketing, background seni bina. Semua ni akan membantu kita untuk bekerja. Tak semestinya background library sahaja.
itulah kalau nak sampai macam gitu tu susah juga sebab kalau agensi yang besar macam Shell, Petronas dan sebagainya, bila mereka nak ambil bakat tu memang mereka ada modul kan, di mana calon-calon itu akan lalui pelbagai ujian sebelum sampai kepada pengambilan. Jadi kalau dalam kes kita ini, kita hanya baca resume mungkin kan, jadi susah juga nak tahu betul-betul calon yang ada ni memang dia boleh deliver lah seperti mana yang kita harapkan. Ya. Lagi satu mungkin saya boleh tambah kot, kalau kita nak mencari talent yang begitu di dalam environment perpustakaan yang mana penempatan tu bukannya sepanjang masa, maksudnya selama di situ agak sukar kan, rotation juga akan berlaku rotation. Jadi mungkin benda tu sebenarnya banyak membantu, tapi agak sukar dilaksanakan lah kalau kita nak cari talent yang khusus dalam marketing dan sebagainya lah. Tu mungkin ada yang tak berminat nak masuk ke library betul. So kita kena cari jugalah. Okey, seterusnya saya nak tanya sedikit lah. Okay, lepas habis background pasal tertubuhnya unit ni, saya nak tanya apa aktiviti yang pertama sekali dijalankan, inisiatif pertama untuk menjana pendapatan di perpustakaan ni? Kalau Cik Syam boleh kongsikan. Okey. Saya ingat Tan Sri Azlan telah letak asas yang baik lah. Saya berpendapat begitu. Mungkin saya boleh mudahkan. Untuk gerak kerja berkaitan dengan penjanaan pendapatan di perpustakaan ni, kita boleh ada tiga aspek. Pertamanya aspek perpustakaan tu sendiri. Contoh, kita boleh kita boleh gerakkan usaha-usaha yang berkaitan dengan sumbangan, derma ke perpustakaan untuk kita idea nak beli bahan perpustakaan, kita nak naik taraf ruang dan sebagainya. Itu yang pertama tentang derma lah. Yang kedua, apa yang kita boleh lakukan ialah kita sebenarnya kaya dengan ruang-ruang yang menarik. Perpustakaan ni ada banyak ruang yang menarik. Ruang-ruang ini boleh kita sewakan. Itu biasa dibuat di pelbagai agensi ataupun di library sendiri. Dan yang ketiga, dengan bakat dalaman perpustakaan itu, ada yang boleh mengajar, ada yang boleh menjadi perunding, ada yang boleh lakukan macam-macam perkongsian maklumat dalam bentuk seminar, dalam bentuk bengkel, dalam bentuk latihan. Ni semua boleh menjana lah, insyaAllah. Bakatnya digunakan untuk menjana. Okey, tak semestinya tempat sahaja. Betul. Okey. Kalau saya boleh tanya, bila dah ada ruang-ruang ni, macam mana cara kita promosikan ruang tu? Kalau Cik Ajak boleh ulas. Sebenarnya kita ni salah satu yang kita patut bersyukurnya, kita duduk dalam satu institusi ataupun industri yang memang dah ada nama. Maksudnya UKM tu dah ada nama dia sendiri kan. Jadi untuk ruang-ruang kita ni sebenarnya kalau dari segi promosi yang secara intensif tu tidaklah kita lakukan, maksudnya melalui contoh televisyen ke radio ke dan sebagainya. Guna influencer ke tak ada, tidaklah sampai ke level tu sebab kita dah ada nama kan. Tetapi secara asasnya memang kita perlu ada yang perkara-perkara basic. Contohnya kita kena ada brochure, kita kena ada katalog ruang, kita kena ada harga, kita ada peraturan dan sebagainya. Apa yang kita boleh tawarkan lah. Tapi itu memang kena keluarkan sebab kalau tidak memang masyarakat sekeliling tidak akan tahu selain daripada pelajar. Tapi pelajar tu bukan kita punya orang kata penyewa utama. Penyewa utama kita datang daripada luar kan. Jadi kombinasi dengan nama dan juga mungkin pamphlet dan brochure yang kita lakukan, apa yang kita ada tu kita boleh menarik orang. Dan bila sekali kita dapat menarik orang, biasanya dia akan pergi mulut ke mulut lah setakat ni yang berlaku di sini. Contohnya macam kita punya Mood Court lah. Mood Court tu bila satu Mahkamah Mood. Mahkamah Mood. Okay. Mahkamah Mood tu bila satu produksi dah buat penggambaran kat kita, dia tengok bagus, dan biasanya dia akan sebarkan ke tempat yang lain. Dan kebiasaannya kalau daripada segi manager lokasi dia tu adalah orang yang sama biasanya yang berlaku di syarikat filem. Jadi dia akan bawa ke syarikat-syarikat lain. Itu yang berlaku lah di sini. Penggambaran filem di perpustakaan ya. Ya betul. Kalau Puan Liana, saya boleh tambah sikit apa yang Rajak sebutkan tentang UKM as a jenama tu. Mungkin maksudnya begini, UKM ni besar kan. Kita ada puluhan ribu pelajar kan. Kita sendiri, alumni kita pun dah ramai, ratusan ribu kan. Staff kita pun ramai, lebih pada 10,000. Jadi di situ saja telah beri satu merit yang UKM ini ialah pelanggan kepada pihak-pihak yang berminat lah. Contohnya dia nak letakkan ruang untuk disewakan, letak jenama dia kan. Jadi sebenarnya dia nampak di belakang itu library ni sendiri ada ramai student yang keluar dan masuk. Jadi mereka akan nampak jenama itu melekat. Jenama produk pihak yang menyewa tempat kita tu
dia akan melekat di perpustakaan dan juga dia melekat bila pelajar itu habis belajar. Kan? Contohnya kalau dia tak kenal syarikat A, dia hanya kenal dekat library sebagai contoh. Lepas dia graduate jadi alumni, dia nampak brand ni sebenarnya ada kat mana-mana. Jadi itu sebenarnya jenama yang Ajak masukkan lah. Kan? Satu advantage untuk kita berbanding orang yang mungkin yang kecil dan sebagainya lah. Okey, terima kasih. Okey, untuk sewaan ruang mengenai penjanaan pendapatan, bagaimana pula dengan vending machine? Siapa yang sewa, adakah kita minta mereka datang ataupun mereka yang approach kita untuk tumpang ruang di sini? Kalau bagi vending machine ni sebenarnya kita ada dua kaedah lah. Kaedah yang pertama ni ada setengah-setengah pengusaha kecil, kebiasaannya dia akan approach kat kita secara direct lah. Tetapi kebanyakan yang berlaku di UKM ni sebab kita ada penyelaras. Penyelaras di UKM ni dipanggil unit Jannah at UKM. Jannah at UKM. Kalau sebelum ni nama dia Hazanah, tapi sekarang nama dia Jannah at UKM. Jadi biasanya kebanyakan syarikat-syarikat tak kisahlah vending machine ke kedai ke, dia akan berurusan dulu di sana. Jadi dia orang akan ada list. Jadi sebenarnya kita boleh minta direct dengan dia dan dia akan bagi kontak kat kita. Dan biasanya Jannah memang akan bagi kontak person in charge bagi setiap PTJ lah. Jadi kita akan dapat daripada situ dan biasanya prosesnya bermula dari situ dan sampailah kita buat kontrak pada dia. Okey. Setakat ni vending machine jenis apa yang kita ada di perpustakaan ni, Cik Ajak? Kita ada beberapa kategori vending machine lah. Kalau sebelum ni kita ada mesin combo. Combo ni maksudnya combo. Vending machine combo ni untuk maksudnya dalam satu mesin tu dia ada makanan ringan dan juga jual air. Itu dipanggil mesin combo. Banyak jenis makanan lah untuk combo namanya. Combo. Lepas tu kita ada mesin masakan panas dulu, Insanas. Tapi dia dah bawa keluar dah mesin tu. Lepas tu kita ada kopi, maksudnya minuman panas. Dan setakat ni dia tak kira vending machine, tapi macam kita punya HP Cloud tu, printing machine. Dia walaupun dia bukan kategori vending machine, tapi sewaan dia di bawah harga vending machine. Masih bawah sewaan lah. Sewaan vending machine macam itulah. Sepatutnya kan. Cuma yang berlaku di UKM ni kerana keperluan dia tu, kita tak kenakan charge macam tu, kita kenakan by profit sharing. Profit sharing? Ya, betul. Kalau yang HP Cloud tu lah? Ya, betul. HP Cloud tu profit sharing. Jadinya kalau macam untuk vending machine ni kan, dia tumpang kat sini untuk menjual kopi, hasil profit tu adakah semua dapat ke library ataupun sedikit ke UKM? Macam Tidak. Kalau di UKM ni, segala hasil pelajar, hasil sewa ruang, hasil termasuklah vending machine, kedai dan sebagainya, semua tu akan pergi ke hasil UKM. Hasil UKM lah. Tetapi penjanaan itu dikira 100% di peringkat perpustakaan. Maksudnya kalau macam di peringkat kita ni dikira one line budget. Maksudnya hasil-hasil yang kita jana tu tadi, tahun depan universiti akan kira dan dia akan pulang kita balik dalam bentuk wang mengurus. Macam tu. Dia tak adalah bagi, maksudnya masukkan dalam kita punya tabung dan sebagainya. Tak. Dia masuk ke hasil UKM. Kalau tahun ni dapat, tahun ni masukkan, dia akan masukkan ke main account dulu, baru dia agihkan. Tahun depan baru dia agihkan. Lebih kurang macam tu lah. So itu bagus ke tak? Secara asasnya kalau kita lihat macam tadi soalan daripada awal-awal Puan Liana cakap pasal pengurangan bajet kan, sebenarnya keadaan ni lebih bagus. Sebabnya kalau kita tengok beberapa tahun bajet perpustakaan ni menurun, tetapi tahun lepas kita dapat bajet hampir sampai 6 juta kerana kita menjana banyak. Jadi bajet itu adalah bergantung kepada keupayaan PTJ tu. Menjana lebih banyak, dia akan dapat lagi banyak. Kalau lebih sikit, dia lebih sikit. Dia ada baik dan buruk lah dari aspek tu kan. Okay. Alright. Terima kasih Cik Ajak yang Cik Syam. Okay. Kita akan take 5 dulu. Take 5 5 minit lah ya. Okay. Dan kita akan kembali selepas ini. Terima kasih. Okay, kalau saya ingat baliklah dulu masa dapat gaji kan, saya dapat mesej Cik Syam pasal potongan gaji untuk menyumbang ke dana endowment perpustakaan. Boleh tak Cik cerita apakah itu dana endowment?
sebenarnya derma jugalah. Derma lah, derma kan. Layman lah. Tapi endowment ni kita bermain dengan nilai yang besar. Contohnya kalau ada satu syarikat yang menaja, katakan syarikat korporat kan, dia taja kepada pustakaan UKM, let's say 1 juta. Mungkin kita boleh pakai 20% untuk operasional kita, dan kita usahakan supaya dana itu tidak berkurang terlalu besar. Beza dengan derma. Kalau derma kita kena habiskan dalam masa yang ditetapkan. Itu pun ada kaitan dengan peraturan di peringkat lembaga hasil. Kan? Tak boleh suka hati pakai sampai 5 tahun ke 6 tahun ke. Untuk apa derma? Derma Derma ni dia biasanya akan habis dalam masa yang singkat. Kan? Kalau contohnya kita ada hasrat untuk untuk membangunkan ruang dengan kos 1 juta. Jadi within 2-3 years kita kena habiskan. Tak bolehlah kita simpan untuk tujuan pelaburan dan sebagainya. Duit tu disumbangkan untuk tujuan kita bangunkan kan, bukan untuk dilaburkan. Beza macam tu. Tadi you kata pasal apa tadi? Pasal potongan gaji. Bila gaji je Cik Syah makan PM. Itulah sebenarnya kita nak binakan alert lah kan, supaya orang jangan lupa bila dapat gaji tu ingatlah library. Kan? Ini trik yang pertama, jangan segan untuk push orang kan? Cik Ajak betul. Okay. Saya tambah sikit kot yang Cik Samsudin tu kan. Sebenarnya kalau ikutkan endowment dengan tabung derma tu memang dua konsep yang berbeza. Kalau endowment syarat dia sebenarnya kita tidak boleh menggunakan prinsipal dia. Mana-mana kutipan duit yang kita dapat tu kita tak boleh gunakan. Sebab ada kes yang berlaku di UKM ni, penerima endowment tu dia mohon balik dia punya derma tu sebanyak 5 juta tu kan, dan kebiasaannya syarikat-syarikat tu masuk untuk dia mendapat pelepasan cukai saja. Sebab tu kalau kita tengok di peringkat UKM sekarang ni, dia jarang nak approach aktiviti bersifat endowment, dia lebih approach aktiviti bersifat wakaf. Sebab wakaf kita akan dapat terus. Manakala kalau ikut syarat tabung derma ni, sebab dia diberi pelepasan cukai. Bila pelepasan cukai ni syarat daripada lembaga hasil, sepatutnya kalau kita contoh kita terima 100,000, dalam tahun semasa tu sekurang-kurangnya kita kena membelanjakan 90% daripada nilai yang kita terima itu. Tak boleh hold. Tak boleh simpan. Pernah tak kita simpan? Kita simpan kerana sebab kita dah ada banyak pokok. Jadi kita tak adalah nampak sangat digunakan. Tapi kalau setakat ni di peringkat pustakaan ni, tabung derma kita berbelanja lebih daripada yang kita terima. Tak memerlukannya banyak. Ya betul. Okay. Sebab contohlah kalau di peringkat pustakaan ni kita terima 200,000 kan, tapi minimum biasanya yang dimohon di peringkat kita ni sampai 300,000 sebab kita banyak cover untuk dulu pangkalan data. Ada yang satu kes dulu saya pernah lihat kita terima 100,000 lebih tapi kita berbelanja sebanyak 700,000. Jadi tak ada isu lah sebenarnya kita simpan duit yang kita terima tu. Jadi endowment ni kita guna untuk menampung kos-kos pembayaran pangkalan data, operasi. Betul ke macam tu? Kawas Lia berkaitan dengan endowment ataupun tabung derma tu memang ada lembaga amanah kan, lembaga amanah. Jadi tertakluk pada permohonan kita lah. Asalkan dia beri manfaat pada pelajar, kepada komuniti universiti, okey. Jadi kita kena bawa kertas permohonan dalam jawatan kuasa tersebut, akhirnya diluluskan dan dibelanja mengikut garis panduan perolehan universiti. Itu penting. Okey. Untuk endowment kita dapat dana, derma. Okey, apa bezanya dengan, saya kan confuse pendanaan dengan penjanaan. Kalau boleh ulas apa bezanya? Sebenarnya kalau secara ringkasnya, penjanaan itu bermaksud menghasilkan nilai sesuatu. Sebagai contohlah kita buat sewa ruang, kan, kita buat orang kata apa, contoh apa lagi paling mudah selain sewa ruang, mungkin program berbayar, kursus berbayar. Tapi kan? pendanaan ni lebih berfokus kepada kita mendapatkan nilai modal. Bagi contoh kita mendapatkan modal untuk buat satu, contoh kita dapatkan tajaan. Kalau contohlah macam Puan Liana tadi sebut pasal potongan gaji kan, potongan gaji tu sebenarnya bukan pendanaan tapi dia lebih berkonsepkan kepada pendanaan. Sebab kita dapatkan nilai, kita dapatkan sumber untuk kita punya tabung tu. Itu dua konsep yang berbeza. Cik Rajak nak mendapatkan orang potong gaji tu kan, yang bukan senang kan nak potong gaji. Potong gaji untuk PT-PTN pun kita berat kan, tapi tak. Betul. Okay. Jadinya macam mana Cik Rajak nak approach orang untuk
potong gaji. Kalau setakat ni lah pengalaman saya kan, tahun 2020 2021 tu memang kita tak buat apa-apa lah sebab ke time tu kita banyak BDR kan. Masa pandemik Tapi tu. masa COVID tu, pandemik tu. Tapi saya ingat pada tahun 2000 berapa ya, saya lupalah. Tapi kita buat kembara ke fakulti. Jerayawara. Jayawaraya. Jerayawara. Jerayawara. Saya itulah. masih boleh sebut lagi. Saya tak boleh sebut lah benda tu kan. Tapi kita buat benda tu lah, kita pergi kan. Dan saya ingat yang paling satulah yang paling tak boleh lupa tu, kita cuba minta kita kena sidai sampai 1 jam kat luar tu. Itu cabaran lah. Cabaran dia kita kena Kena marah tak? dia tak marah tapi dia biarkan kita lama di luar. Sebab Maksudnya dia tak berminat lah sebenarnya, tetapi kita minta slot kat dia kan. Jadi dia terpaksa bagi. Saya ingat fakulti tu kita silent kan kot lah. Mungkin lah. Tapi kita ada satu fakulti tu lah. Fakulti tu kita pergi, lepas tu bila kita pergi masuk tu pun dia tak dengar pun. Dia dalam sambil dia santai minum dan Dia sebagainya. tak minat je. Dia tak nak dengar pun kita Tak nak punya dengar. penerangan lah. Itu antaranya lah kan. apa Di perasaan? situ. Macam mana rejection? Adakah dah biasa kena joint insurance ke apa kan? Perasaan Cik Rajab. Kalau nak ikutkan memang kita ada rasa kecewa lah. Tapi in the end nak tak nak kita kena buat. Sebab itu kita punya bidang tugas kan. Nak tak nak kita kena pergi juga ke tempat lain kan. Ada KPI ke? Dia pergi Pakatan Rendang. Pada waktu tu ada. Pada waktu tu. Capai? Tak capai. Dia kalau ikutkan Siapa yang bagi KPI? dia tak adalah KPI secara direct kan. Kalau KPI ikut sendiri. kalau ikut KPI tabung tu kan kita nak 1000 penyumbang tu, 1000 penyumbang tabung derma. Tapi kalau ikutkan sejak penumbuhan dia tu yang pernah menyumbang kita ada 800 lebih. Tetapi yang aktif baru 300 lebih lah. 300 lebih macam tu. Kita ada KPI macam contohnya kalau warga UKM ada 20,000, kita nak target berapa persen ke? Ada KPI. Macam saya sebut tadi, kita punya sasaran untuk tabung derma punya penyumbang adalah 1000 penyumbang potongan gaji. Tetapi dia tidak mention 1000 tu adalah penyumbang semasa. Dari semenjak penubuhan dia, kumulatif dia. Sebab tu saya cakap tadi, yang kita lihat setakat ni kita dah capai 800 lebih. Tetapi penyumbang aktif kita maksudnya yang masih menyumbang sampai sekarang hanya 300 lebih. Banyak tu sajalah. Dan selain daripada kita buat kembara tu, sebenarnya kita ada buat approach face to face. Kalau jumpa kawan-kawan dekat minum sambil-sambil minum tu, kita ajak juga dia tu kan. Tu yang kadang-kadang ada orang tak nak minum sekali tu. Ada kan, ada pergi unit Ada yang tambah jugalah kan. Ya, betul. Tapi ada juga yang tambah. Nak tambah tak, gaji dah makin naik kan, makin kerja kan. Yang susah tu. Ada juga benda tu. Biasalah tu kan. Tapi at least dapat pengecualian cukai, okey lah kan. Ya, Dapat betul. menyumbang juga. Kalau saya tambah sikit je kan, saya rasa lah kan benda ni yang menjadi cabaran untuk kita lah 3 fasa lah. Ada 3 fasa sebenarnya kan. Fasa pertama tu sebelum kita approach kan. Sebelum kita jumpa orang ni, fasa pertama tu fasa persediaan. Fasa kedua bila dia dah commit, dia dah buat sumbangan bulanan, macam mana kita layan dia? Penyumbang ni, mereka nak tahu apa kita belanja kan. Apa yang kita belanja dengan duit yang dia dapat. Jadi maksudnya, interaction kita pada fasa kedua tu berlaku sepatutnya. Kita kena ada banyak still engage, bagi dia bulletin tentang apa yang telah kita belanjakan kan. Dan fasa ketiga tu mungkin selepas dia contoh saya bagi contoh. Kalau kita nak bangunkan satu ruang baru ataupun naik taraf, fasa pertama ialah fasa kita bersedia untuk jumpa penyumbang. Fasa kedua ialah untuk kita maklumkan apa yang dah berlaku dengan sumbangan beliau. Duit tu ada hasilnya Jalan nampak. ke kan. Apakah progres-progresnya telah berlaku. Jadi kita akan bagi tahu okey dah naik 20%, 30%, 40% kan. Lepas akhir tu bila projek tu dah tamat. Jadi kita nak bagi tahu okey ruang yang awak taja ni apa yang Prof Datuk taja ni telah pun digunakan. So kita ada usage report dan sebagainya kan. Itu yang kita nak kena kontak tu kan, sentiasa pegang dia. Ya, Walaupun betul. dia dah bersara, walaupun dia dah dah graduate sebagai alumni. Macam kita build repo lah dengan dia. Repo tu ada 3 peringkat. Dan sebenarnya saya tambah sikit, ada setengah penyumbang ni dia memang selalu keep track dengan dia punya sumbangan. Dan dia tak sabar kadang-kadang dengan nilai sumbangan dia tu. Kita ada kes di mana yang berlaku tu, dia menyumbang untuk tajak bilik diskusi. Dan dia keep tanya kan bila nak buat. Tapi kita sebenarnya bila ditabung tu diuruskan oleh lembaga pengamanah tadi tu, kita setahun hanya ada 2 kali. 2 kali mesyuarat. Jadi bila 2 kali tu, kali pertama kita nak bermesyuarat tu pun kita mengambil masa kadang-kadang. Dan kadang-kadang nilai sumbangan dia tu pun belum cukup untuk kita luluskan untuk buat sesuatu. Tapi saya rasa itu pun cabaran jugalah kadang-kadang bila dia keep track dan bila dia tengok kita tak ada progress,
kadang-kadang mengamuk pun ada. The case dia mengamuk kan, dia kata mana dia punya ni kan, dia cakap you bila minta cepat je, bila buat lambat tak nak bagi progress kan. Tapi di UPK sendiri pun sebenarnya kita ada limitation sebab kita ni ada 2 orang kan dalam tu kan. Kita tak boleh nak buat semua sebab kita bukan hanya uruskan tabung saja kan, satu saja. Tu yang saya rasa kadang-kadang tu pun itu pun dah kena kesabaran yang tinggi lah kalau berdepan dengan penyumbang macam tu kan. Diorang nak tengok hasil yang cepat lah kiranya kan. Ya, betul. Kita pun banyak benda yang bersusun lah untuk kita buat kan. Proses untuk kita naik taraf ruang ke apa tu ada dia punya internal proses kan. Dalam universiti. Ini kita sedia maklum. Kita bukan buat masjid. Kalau kita buat masjid dekat kampung, kita boleh kata dah dapat 10,000 naik tiang dulu. Tolak tanah dulu kita boleh buat kan. Tak boleh kita. Lagi 6 bulan naik tiang 2-3 batang. Kan nak bagi tahu duit tu digunakan. Jadi benda tu tak boleh berlaku. Benda tu bila kita dapat duit sebagaimana yang kita harapkan dan projek tu berjalan. Jadi ambil masa. Jadi saya rasa itu cabaran. Kadang-kadang penyumbang tak begitu happy dengan kaedah yang macam itu. Jadi kita kena tengoklah macam mana nak betulkan. Sebenarnya ada juga isu yang dirasakan duit sumbangan dia tu digunakan dengan cara yang tidak berapa tepat. Ada juga isu macam tu. Kan macam contoh kalau kita tengoklah track kita punya record banyak setakat ni kita punya duit sumbangan tu kita banyak guna belanja untuk database dan sebagainya. Jadi bila kita perolehan database tu dia tak nampak secara nyata. Pun every year kena bayar lagi dia tak kekal lah. Maksudnya penyumbang tak nampak secara nyata. Dia nak nampak yang kadang-kadang aktiviti yang untuk fizikal. Itu pun kadang-kadang ada juga isu macam tu yang timbul. Berat juga sebab yelah kita dah gunakan duit dia tapi dia tak puas hati. Jadinya kita nak puas hati semua orang bukan mudah lah kan. Itu memang yang paling susah lah kalau duduk dalam unit ni saya rasa kan, sebab kita nak bagi penyumbang faham, penyumbang walaupun maksudnya mendapatkan sumbangan tu dah satu cabaran dan menggunakan dia pun satu cabaran. Sebab benda tu amanah kan, bukan kita boleh belanjakan sesuka hati kan. Sentiasa ditanya oleh mereka. Itu yang kena. Kalau kena ambil tu memang kena ambil yang tak kesabaran tinggi lah duduk dalam unit tu kan. Semuanya learning by doing Cik Syam. Betul. Learning by doing. Tak ada siapa ajar kita benda ni. Bukannya dia dapat buku belajar macam ni, tak ada. Kadang kita kena custom juga keperluan kita tu. Ikut kesesuaian. Keperluan kita kan. Kita nak buat kita nak beli buku bagi contoh kan. Tapi yang penyumbang ni pula dia ada idea lain. Dia kata saya mungkin tak nak taja buku, saya nak taja benda lain. Kata saya nak tajakan perabot dalam library. Jadi kita kena ada banyak option. Kena ada banyak option supaya option tu kalau ada 10 perkara kan, macam kita jual barang lah kan. Kami ada 10 perkara. Jadi barang-barang ni semua ada dia punya profile dia, ada information dia. Jadi kita kena ready lah. Jadi kalau dia tak nak yang pertama, dia mungkin ambil yang ke-10. Jadi kita kena ready dengan 10 perkara tu, yang katalog tu. Itu maksudnya tu promosi kita lah. Kena dengan orangnya, kena dengan penyumbangnya tu, insyaAllah dapat lah kan. Kalau happy dia tambah lagi. Yes. Yang penting kena sentiasa jaga repo kita dengan dia. Betul. Kalau Polana banyak nyumbang kot rasanya. Banyak. Alhamdulillah. Banyak, saya ada semua record. Saya baru tambah kan punya potongan gaji kan. Ya, betul. Jadi kita kena jaga hati lah kan. Betul. Okay. Kita punya duit dari endowment ni kita dapat from kutipan lah kan. Ada tak macam portion dalam endowment kita gunakan untuk pelaburan? Kita macam passive income lah kita dapat. Ada ke? Ada setakat ni untuk tabung derma sebenarnya sebab kita dah lama, nilai duit dalam tabung tu agak tinggi lebih kurang 3 juta lebih dan 2.3 juta memang kita hold untuk pelaburan. Banyak juga Banyak, 2.3 juta kita hold untuk pelaburan. Dapat yang mana lebih kurang setahun kita punya dividen adalah sebanyak 100,000. Passive income lah kita. Passive income 100,000. Jadi yang sekarang ni penyumbang hasil tertinggi datangnya daripada potongan gaji lebih kurang 100,000 setahun, dan juga faedah tadi tu 2.3 juta tadi lebih kurang 100,000. Jadi kebiasaannya setahun kita collect untuk kita punya tabung derma adalah 200,000. So 100,000 yang dapat tu dia menokok kepada pelaburan ke kita boleh belanja? Yang 100,000 tu untuk digunakan. Gunalah. Pelaburan tu setakat ni beberapa tahun masih lagi fix 2.3 juta. Cuma kita ada
polisi kan, kita ada garis panduan peringkat universiti, ada jawatankuasa pun yang memantau. Bukanlah library tu yang menguruskan pelaburan itu betul. kan. Dia peringkat Jadi bendahari. itu penting untuk kita bagi tahulah. Kita kena saja melaporkannya. Tidak. Tak, Kalau untuk duit tu kita tak boleh mengurus secara direct. Kita hanya boleh melihat dari segi pendapatan dan perbelanjaan. Tetapi wang tu masih lagi diurus di peringkat bendahari. Maksudnya kalau di peringkat bendahari ni dia ada dua jenis pelaburan lah. Satu pelaburan memang pelaburan yang betul-betul macam bentuk pelaburan yang besar tu, macam market ke apa tu kan, tapi itu ada jawatankuasa khusus. Dia tidak menggunakan duit amanah di peringkat PTJ. Yang kita dibuat untuk kita punya duit tu hanya digunakan untuk fixed deposit saja. Fixed deposit. Jadi nilai yang kita dapat daripada fixed deposit tu lah yang saya kata tadi lebih kurang 100,000 setahun. Tentu tak boleh beli emas. Itulah. Mana tahu public gold ke Tak ada lagi tak lah berani, di peringkat. tahu ni. Tak ada lagi lah untuk garis panduan ke arah situ. Saya ingat Ajak jual emas boleh bagi tahu kot lah. Kan? Nanti ada kan? isu integriti Syam. Dan maksud saya cadangkan pada jawatankuasa pelaburan universiti kan. Boleh tak agak-agak kita beli emas public gold? Isunya kalau kita beli emas dan sebagainya tu, penamanya tu di peringkat siapa? Sebab kalau kita nak melabur macam tu, dia mesti ada penama khusus dan dia tidak boleh meletakkan nama institusi dalam pelaburan. Nama individu. Nama individu. Itu jadi isu tu. Okey. Tapi kita pernah bawa perkara ni? Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah. Saya rasa kita kena cuba. Kan? Sebab pelaburan yang kita ada sekarang ni, saya rasa yang pihak universiti tu dia agak selamat lah. Pelaburan selamat kan. Betul. Yang tak ada liability terlalu tinggi. Tapi saya pun tak boleh komen lah benda ni JK pelaburan kan. Kita bukan pandai. Tapi kadang-kadang kalau takut sangat pun tak boleh jadi kaya kan. Kena ada berani jugalah. Allah alam. Okey. Kita pergi outreach lah kiranya Jerayawara untuk dapatkan Sebut balik Jerayawara Jerayawara okey, untuk mendapatkan penderma. Okey. Boleh tak kalau kita terus direct ke company apa pun organisasi luar untuk dapatkan tajaan? Kalau kita macam bagi surat minta sumbangan, adakah cara itu betul ataupun kita kena lalui certain proses untuk dapatkan nak keluar, tak boleh simply direct terus? Saya jawab. Boleh jawab. Okey. Kita kena ikut proses lah. Proses yang pihak universiti dah tetapkan kan. Ada polisinya. Ada kan. Bagi contoh, bila kita nak minta derma dengan pihak luar ni, kita bawa nama universiti. Walaupun kita keluar tu sebagai library, orang luar baca kita UKM kan. Kita warga UKM. Jadi kalau kita nak approach syarikat luar, kita datang dengan surat. Surat yang pertama kita kena dapat ialah kelulusan daripada Naib Chancellor. Itu yang pertama sekali kan, berserta kertas kerja lah. Jadi selesaikan peringkat dalaman dekat library nak plan untuk apa, bentangkan dulu dan bawa kepada Naib Chancellor. Beliau akan keluarkan surat persetujuan, baru kita jumpa orang luar. Bawa surat persetujuan. Ya, kan. Bawa surat itu kepada pihak luar untuk kita bawa nama baik universiti sebenarnya. Bukan mudah untuk kita terus-terus jumpa je kan. Jadi itu penting. Bila duit masuk pun tak boleh masuk dalam akaun library terus. Kena tanyalah dengan pihak universiti. Akaun mana, adakah nak wujudkan akaun khas aja betul. ataupun kita nak pakai akaun yang sedia ada kan. Dan kawal selia penggunaan akaun itu memang guna tata cara kewangan universiti. Tak boleh guna cara kita lah. Itu tak penting. boleh macam saya transfer kat Cik Ajak sekejap, lepas tu Cik Ajak transfer kat saya. Itu kena pakai baju oren nanti. Tunai pun tak boleh. Baju Yang oren tunai pun tak boleh purple. sekarang sebenarnya. Kan? Semua kena Sumbangan tunai cashless. Akaun yang rasa. Maka ke universiti baru kita boleh transfer ke tabung mana yang kita nak. Dan seterusnya memang ada proses-proses dia lah. Kecuali kalau kita mohon sumbangan di peringkat dalaman, di peringkat PTJ kita saja, tak perlu sampai ke peringkat Naib Chancellor lah, hanya perlu peringkat ketua persakawan saja. Itulah beza dia antara sumbangan keluar dan juga sumbangan dalaman. Kita dah bawa nama establish UKM lah kan. Ke dalam UKM ni kita dah establish. Jadi proses itu boleh diteruskan kan. Ya, betul. Dengan luaran ni kita kena agak ke belakang sikit lah. Kena start dengan perkara asas kan. Okey lah, kita belajar lah. Yelah, betul. Saya terfikir satu macam strategi. Sebelum ni kita buat repo dengan penyumbang yang dah sedia ada. Kita punya stakeholders ni antaranya maksudnya pelajar lah kita punya stakeholders ke? Kita kena lihat macam tu. Kerana mereka kan, ni mungkin jadi jutawan satu hari nanti kan. Jadinya saya rasa macam kita patut kita build repo dengan student. Kita layan mereka elok-elok. Jadi lepas habis belajar nanti, bila jadi alumni, dia akan rasa macam terpanggil untuk menyumbang, rasa ringan lah nak menyumbang tu. Kalau yang pernah Tan Sri Azlan dulu share, saya kena quote nama beliau kan, kerana saya rasa banyak membantulah dengan aspek kewangan di Sakan pun. Memang beliau banyak bagi nasihat bagaimana nak menjana dan sebagainya kan. Jadi dengan pelajar-pelajar ni, mereka kena tahu yang ruang itu ditaja kan. Contoh kita letak ruang ini ditaja oleh
Puan Liana Jasman. Jadi dan ada sedikit profil tentang Puan Liana Jasman sebagai penaja dalam ruang itu. Jadi lama-kelamaan dia akan faham, rupa-rupanya Tak semuanya percuma. Ada orang yang menaja. Jadi kita kena guna ruang ini dengan baik dan jaga ruang ini dengan baik. Dan satu hari nanti bila kita bekerja kat luar jadi alumni yang hebat, kita rasa nak menyumbang pada library, kena library ni allow. Kan, allow orang untuk menyumbang, endow dan sebagainya. Saya rasa kita kena jaga pelajar-pelajar kita ni ialah aset yang paling penting. Tak boleh asyik nak kan, bagi kebebasan untuk dia lah, tapi tak boleh bebas sangat. Betul. Saya tambah sikit sebenarnya kalau ikut dari segi sumbangan sebenarnya, bila kita ingin memohon sumbangan daripada orang luar tu, dia punya cabarannya tinggi. Salah satu faktor dia sebab dia mengatakan kalau contohlah universiti yang mohon tu, universiti tu dia ada peruntukan daripada kerajaan. Yang itu yang orang selalu dia kurang jelas kenapa kita masih memohon sumbangan sedangkan kita ni ditanggung oleh kerajaan. Tak cukup sebenarnya kan. Yelah, tapi di peringkat mereka tu tak sampai. Sebab tu mereka tu lebih rela menyumbang kepada influencer kan. Kalau kita tengok di media sosial, sebab tu kalau kita tengok sekarang banyak kes kat luar tu kan. Sebab tu kalau saya rasa mungkin perkara pokoknya kalau nak sampai ke orang luar tadi tu, memang pelajar tu salah satu channel yang betul lah untuk kita pupuk kesedaran tu. Macam Encik Syam cakap tadi, kita kena bagi tahulah maklumat-maklumat dan seterusnya. Kalau tidak memang sampai kesudah bila kita minta dia kata, kenapa kita nak bagi, dah kerajaan tanggung kan. Kecuali saya bayar yuran lah. Kita bayar yuran, kerajaan dah tanggung, kecuali kita dapat pelepasan cukai. Tapi pelepasan cukai tu bukan simply macam tu. Dia memohon tu, dia kena ada banyak proses dia lagi. Kan ada tata cara dia macam tu lah. Tapi maksudnya apa yang spirit yang nak bagi tahu tu dari universiti untuk universiti. Kan itu yang ataupun sense of belonging. Sense of belonging rasa kepunyaan tu. Saya ingat rasa kepunyaan tu kalau di perpustakaan ni kan kita ada advantage. Kenapa? Saya bahasa ginilah. Kita ni macam masjid lah kan. Masjid ni dia belong to sesiapa. Tak, library juga begitu. Library ni tidak belong kepada fakulti ABC melainkan yang cabang-cabang. Kalau macam kita di PTSL ni kita boleh dipunyai oleh fakulti ekonomi, boleh dipunyai oleh FSSK kan, boleh dipunyai oleh orang yang bukan fakulti pun. Jadi awak nak sumbang ke library tu advantage ni macam kita sumbang ke masjid. Kan. Cumanya yalah kita punya stigma ni kalau masjid tu nampak macam akhirat lah kan. kalau sumbang ke library ni macam agaknya akademik ke begitu kan. Tapi tak. Kan sedangkan perpustakaan ni pun ialah orang kata sesuatu yang menghubungkan kita kepada ilmu kan. Gitu. Jadi penting untuk kita bawa mesej itu kepada semua. Library ni ialah tempat untuk awak menyumbang. InsyaAllah. Kita nak tanya pada Cik Ajak lah. Setakat yang Cik Ajak handle unit jenayah kewangan ni, apa yang mana paling banyak menjana pendapatan? Segmen apa Segmen apa? Adakah sewaan ruang, khusus berbayar? Derma. Kalau ikutkan setakat ni hasil yang paling banyak tu datang daripada tabung derma tadilah. Tabung derma. Sebab macam saya cakap tadi, tabung derma setidak-tidaknya setahun kita confirm akan dapat 200,000 daripada tu. Kalau daripada sewa ruang sebenarnya lebih kurang baru 60 ke 70,000 setahun. Tetapi sebenarnya di bawah tabung derma tadi tu potensi dia masih lagi tinggi. Sebab apa saya cakap lagi tinggi tadi, walaupun potongan gaji kita tu 100,000 setahun, di peringkat perpustakaan tu sendiri baru 30% yang menyumbang kat kita. Kalau kita tengok di Habla di peringkat UKM tu, daripada 10,000 orang hanya 3% saja menyumbang pada kita. Jadi potensi dia tu lagi besar sebenarnya. Dan dia boleh pergi jauh kalau kena caranya. Cuma isu utamanya sekarang ni di peringkat universiti ni terlampau banyak tabung. Kalau kita tengok di gift di UKM kan, dan lebih ramai orang yang daripada tabung yang bersifat khusus macam sekarang ni. Kalau kita tengok tabung derma library ni bersifat khusus kepada perpustakaan, orang berpindah kepada Dwi UKM. Gift to UKM. Gift to UKM, tapi ada satu tabung nama dia Dwi UKM. Dwi UKM. Dwi UKM ni bersifat wakaf. Tetapi dia dapat juga pelepasan cukai, dan duit yang dalam situ dia akan pergi ke semua peti di UKM. Itu sebenarnya kita punya pesaing paling besar. So library dapat jugalah daripada Dwi tu. Kalau kita kena mohon. Dwi ni apa? Apa maksud Dwi? Dana wakaf? Dana wakaf Induk UKM kot. Ilmu. Dana wakaf ilmu. Ilmu kan. Dana wakaf ilmu UKM. Library boleh minta juga dekat Dwi. Boleh, kita ada mohon satu untuk kita punya buku bacaan asas fakulti tu, kita terima lebih kurang 5,000 lah daripada dana ni. Cuma agaknya kita kena bersaing lah kan. Pasal tadi Ajak sebut Dwi ni dah
apa macam-macam fakulti pun boleh minta kan. Boleh semua kan, dia cover untuk semua. Kalau pusakaan ni dia khusus pada pusakaan, itulah sebenarnya kan. Cuma kalau dari segi orang kata potongan tadi tu masih terlampau jauh lah sebenarnya. Kita tak payah tengok di luar skop PTJ tu, di dalam perpustakaan sendiri tu pun masih lagi banyak potensi untuk betul. Apa agaknya sebab tu kenapa mereka tak nak, keberatan nak sumbang ataupun belum nak menyumbang? Mungkin banyak saya tengok lari ke tu lah, tadi saya cakap dia rasa lebih banyak ke sana kan. Lebih banyak manfaatnya lebih meluas kan. Kalau warga kita ni 30% baru lah, 70% lagi macam mana agak nak approach ni? Yang ni pun saya pun tak tahulah, dah macam-macam cara kan, tapi kita tak boleh nak memaksa kan sebab benda sumbangan kan. Cuma kita berharap lah dengan ada medium-medium macam ni, dia orang mungkin lebih terbuka hati lah, lebih terbuka hati untuk sama-sama menyumbang. Cabaran kan nak convince orang untuk menyumbang tu kan. Ya betul. Saya teringat baru-baru ni adalah bersembang dengan ketua pusakawan kita kan, Cik Azmi. Dia ada kata why not kita gunakan tema 55 pustakaan UKM ataupun 55 UKM ini kan, penubuhan kita. Untuk kita cari derma tu, kita letak juga angka 55. Contoh lah, saya bagi contoh 55 sen sehari, RM5.50 sen sebulan, RM55 setahun contoh. Catchy sikit lah cara macam catchy kan. Ada orang mungkin nak menyumbang sikit, ada orang nak menyumbang banyak. Setahun RM55 sebenarnya kan, 550 ke. menarik juga tu. Number tu kan 55 ni KP lah. KP punya idea lah. Jadi saya sebut di sini sebenarnya kalau betul sampai maksud dan mesej dia, kenapa kita nak mereka turut menyumbang, saya rasa insyaAllah kan semua orang sebenarnya tak sabar nak menyumbang katnya. Saya sebab RM55 setahun, saya rasa insyaAllah boleh diusahakan. Jangan kurangkan. Dah banyak dah tadi kan. Sebulan dah 50 kan. Tambahan. Saya rasa yang setahun dah 100 patutnya, bukan 55. Tambahan. Tak, saya rasa yang KP55 tu kemungkinan besar boleh berjaya kot. Sebab saya rasa antara masalah kita punya penyumbang ni sebenarnya dia tak nak dalam slip gaji dia tu kotor. Maksudnya kalau tulis banyak sangat potongan tu, dia rasa macam yelah, mungkin Pak Mentua nak tengok kau dah. Mungkin ataupun bakal Pak Mentua kata nak tengok slip gaji awak banyak potong ke banyak. Patutnya baguslah, banyak menderma ni. Tak, bukan isu tu, maksudnya lebihan gaji tu mungkin di bawah 60% ke kan. Tapi kelebihan tu dia orang kena tahu. Kalau dia menyumbang secara potongan gaji, rekodnya tu nampak dekat bendahari. Jadi untuk penyata pendapatan tahunan yang boleh dikaitkan dengan lembaga hasil tu lebih baik lah. Betul. Kan? Itu yang sebenarnya mereka kena tahu. Kenapa kita galakkan awak menyumbang secara potong gaji banding dengan cash. Cash tu kita nak kena keluar resit, nak simpan resit dan sebagainya. Jadi rekod tu susah sikit lah kan. Jadi benda-benda macam ni, kenapa kita nak kena sumbang secara potongan gaji? Ada sebabnya. Itulah maksudnya. Okey, saya nak tanyalah kat Encik Syam. Pada nak Cik Syam kongsikan kepada pusakawan di luar sana yang nak memulakanlah inisiatif penjanaan pendapatan ni. Nak duduk unit penjanaan. Contohnya lah. Ataupun pusakawan di luar UKM, maksudnya nak buat unit penjanaan kewangan. Dekat mesti lain maksudnya. Yang tak ada, kurang pengalaman, kurang sumber, apa yang perlu sebenarnya, yang basic lah yang kena ada. Saya rasa yang pertamanya kena ada willingness lah. Kan, kekuatan dalaman tu kan. Kerana pihak pustakaan, pengusaha pustakaan boleh saja bagi arahan. Kita nak ada unit penjanaan, kita nak ada tim menjana, boleh kan. Tapi yang willingness di kalangan pelaksana ataupun penggerak itu atau pustakawan itu kena ada. Macam Ajak sebut tadi, kalau tak ada muka tebal tu, saya guna bahasa muka tebal kan. Ya betul. Tak jadi. Kan, sebab awak kena keluar daripada library ni, maksudnya pergi jumpa orang dan sebagainya. Dan ada ada minat yang tinggi. Itu yang penting, yang pertama lah. Yang kedua, tentu saja kita kena ikut dasar dan juga garis panduan peringkat yang ada lah. Peringkat universiti ke, peringkat library ke, peringkat lembaga hasil ke, semua kena ikut. Itu penting. Dan yang ketiga, saya rasa kita perlu tim yang kuat. Jadi tim yang kuat tu datang dari pelbagai peringkat. Semasa kita awal-awal buat unit penjanaan, kita pernah ada tim penerbitan video. Saya nak bagi kredit Encik Hazri dan juga tim kita pernah pun bagi sedikit lawan kepada pelajar UKM. Pelajar ini jadi kita punya
apa dia panggil model lah ataupun dia punya talent kan. Kita buat satu video yang interaktif, very very interaktif, very nice video Jadi dengan video itu, dengan melibatkan pelajar itu, akhirnya kita dapat sebarluaskan maklumatnya. Jadi perlu talent-talent yang macam tu. Sekarang media sosial lagi kita ada advantage lah untuk kita buat. Jadi don't worry, pandai reka bentuk grafik jugalah. Yes, jangan risau, benda ni boleh buat insyaAllah kan. Dan akhirnya yang keempat yang paling penting, bila kita ada semua itu, kita kena yakin apa yang kita buat ni ada pahala. Kan, ada pahala. Dia bukan saja-sajalah. Allah bagi pahala insyaAllah itulah. InsyaAllah. Okey. Kita mungkin tidak boleh menyumbang secara direct kan, tetapi kita boleh mengajak orang menyumbang. Betul kan. Saya kadang-kadang dalam salah satu saya punya, orang kata untuk pujuk hati, kalau kita kadang-kadang sampai satu stumbling block lah, down ke apa kan, kita tak apalah, saya nak sumbang sendiri, saya tak mampu. Tapi kalau saya ajak mungkin Cik Aziz ke menyumbang sekali ke, Cik Samsudin menyumbang sekali. Cik Aziz ada sini kot ada. Cik Samsudin menyumbang sekali ke, mungkin pahala yang diberi tu mengalir sikit kat saya. Kadang-kadang kita pujuk Aziz macam tu lah. Betul. Kan, itu salah satunya lah kan. Kena pujuk hati. Orang lain nak pujuk tak ada kot. Kalau bos lagi tak ada pujuk. Buka jalan untuk orang buat baik Ya betul. Sebenarnya itulah kan maksudnya kan. InsyaAllah. Jadinya Cik Syam, komen tadi tu ada 3 perkara lah untuk kita mulakan. Saya pun tak ingat apa-apa saya sebut. 3 Jadinya unit penjana kewangan ni untuk menjadi pendapatan bukan mimpi lah memang realiti, boleh dilaksanakan. InsyaAllah boleh kan. Kita dah dekat 10 tahun pun kan. Unit penjanaan 2016 dan 2025 hampir 10 tahun. Tapi tentu saja banyak ruang untuk tambah baik kan. Itu penting. Kerana kalau ia tidak relevan, saya rasa dia tak akan ada sampai 10 tahun dah kan. Dan banyak juga perkara yang telah pun terhasil. Contohnya dekat Perpustakaan UKM ni kita ada lebih daripada 26-27 bilik diskusi yang semuanya ditaja tu kan, daripada library, daripada pihak luaran, daripada syarikat luar, penama fakulti yang menaja. Jadi ucap terima kasih. Dan kalau kita tak buat apa-apa, kita tak dapat apa-apa. Jadi at least kita buat sesuatu dan akhirnya kita dapat lah yang baik-baik tu insyaAllah kan. Saya ada baca satu artikel lah, tajuk dia Outside Revenue, Generation for Academic Libraries in Emerging Markets, A View from Klang Valley in Malaysia. So diorang buat soal sidik dan kajian ini menyatakan library staff had poor knowledge and skills in fundraising activities. Jadinya adakah Cik Rajab bersetuju dengan pernyataan tersebut? Knowledge and skill poor. Poor knowledge and skills in fundraising activities. Sebenarnya kalau kita tengok daripada skop tugas perpustakaan tu sendiri, sebenarnya saya menyokong lah artikel tu. Sebabnya kita tidak didedahkan ke arah tu. Kalau kita lihat kerja-kerja kewangan, kerja-kerja penjanaan, kerja-kerja pentadbiran ni lebih mengkhusus kepada pegawai tadbir ataupun pegawai kewangan sendirilah kan. Cumanya mungkin di peringkat di UKM ni lah saya nampak enforcement untuk penjanaan tu dibawa ke setiap PTJ. Jadi mana-mana pegawai yang terlibat tu dia bukan terpaksa lah, mungkin baguslah didedahkan dengan perkara itu. Kalau di peringkat luar saya rasa sekarang pun kalau kita lihat di mana-mana tempat pun di universiti-universiti awam, kalau melihat pada lawatan-lawatan yang kita terima, dia orang pun dah ke arah itu kan. Jadi saya ada rasa minat lah, ada minat untuk buat. Dia dah berminat untuk buat ke arah tu, tapi mungkin belum ada knowledge lah, belum ada knowledge. Tapi bila banyak universiti yang dah ada buat benda gitu, jadi diorang banyak rujukan. Jadi mungkin awalnya kita rasa dia mungkin sukar, tapi lama-lama saya percaya dia boleh buat. Dia boleh buat. Learning by doing. Learning by doing. Kadang-kadang kalau kita yang bermula, kita yang teroka, kita ada advantage juga. Bagi contoh tadi kan, bila kita yang keluar dan kita yang berhubung dengan bakal penaja, prospek penaja ni, kita jumpa dia dulu. Maksudnya chance kita lebih tinggi. Jadi bila ramai orang jumpa dia akan pilih daripada 10 orang yang jumpa, yang mana yang paling bagus sekali kan, atau yang paling kena dengan dia punya bidang. Saya suka sports, awak datang kat saya bawa buku, mungkin saya tak berapa nak suka lah. Ikut jadi apa yang interest dia kan, minat saya pada sukan, jadi saya mungkin cari pusat sukan, dia kata kan. Jadi kena cari orang yang betul. Apapun macam saya sebut tadi, kalau you tak buat, you tak dapat apa-apa. Itu je. Okay. Saya rasa kita dah habis cover lah semua topik-topik yang berkaitan dengan penjanaan perpustakaan.
Pendapatan perpustakaan. Okay. Jadi saya nak bagi 1 minit lah untuk Cik Syam dan Cik Raja untuk wrap up. Ada apa-apa recommendation ke nasihat ataupun komen yang boleh diberikan kepada pendengar dan penonton di luar sana. Okay, Cik Syam, silakan. Okay, terima kasih. Saya ingat daripada saya lah, apa yang kita lakukan ini macam saya sebutkan tadi, satu benda yang sangat bermakna. Dan kita bukan lakukan ini untuk kita lakukan ni untuk pelajar kita sebagai contoh, dan juga kita hubungkan pihak-pihak yang sangat dermawan ini kepada pelajar yang sangat-sangat memerlukan. Kita orang tengah mediator penghubung, dan kita ada cukup ramuan dan juga cukup kemudahan untuk kita angkat perkara tersebut. Jadi jangan segan-segan kan, dan saya percaya pihak-pihak yang lain akan bantu. Bendahari universiti, pihak pendaftar, pihak apa semua akan bantu. Jabatan Pengurusan Pembangunan untuk bantu kita kenal pasti ruang dan sebagainya. Semua pihak ada di situ akan bantu. Cuma kita kena linkkan dan kita kena engage dengan banyak pihak lah. Sabar, tetapi insyaAllah akan ada kejayaan. Okey, alright, terima kasih. Cik Ajak pula? Untuk saya lah sebenarnya, saya rasa apa yang kita kongsikan hari ni bukanlah berniat untuk mengajar ya. Tidak ada banyak lagi orang tahu kan. Lebih ramai lagi orang yang mungkin lebih mahir daripada kita, tapi kita kongsikan pengalaman apa yang kita lakukan di perpustakaan UKM ni lah. Jadi kita pun berharap apa yang kita kongsikan tu dapat memberi manfaat, dan kita mungkin boleh belajar sama-sama daripada orang luar sana yang lebih mahir daripada kita. Itu sajalah. Okey, alright. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Syamsuddin dan juga Cik Raja tentang perkongsian yang sangat bermanfaat ini. Okay, saya harap semua dapat manfaat ini dengan share, like dan kongsi podcast ini kepada rakan-rakan semua. Dan jangan lupa follow social media Perpustakaan UKM. Okay? Sekian sahaja podcast kisah kita, legasi kita pada hari ini. Jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih.